Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Work Kalish. Dan hari ini saya sedang buat video tentang cara dan bagaimana kita nak mulakan ataupun persediaan sebelum kita menghadapi SPM lah. Jadi pada murid-murid tahun 2008 batch 08 yang baru sahaja hadir ke sekolah dan baru saja nak mulakan perjalanan yang baru, saya akan nak tunjuk apakah persediaan yang korang perlu ada sebelum menghadapi ujian SPM lah pada hujung tahun ini. Jadi saya ingin mengucapkan selamat kembali ke sekolah dan jangan lupa fokus dan tidak lalai dalam pembelajaran kerana ilmu ni penting dalam hidup kita. Jadi let's go, kita straight into the video, straight into the topic. Okay. Jadi tips yang pertama saya akan cakap ialah yang korang perlukan ialah kesedaran. Okay, untuk kesedaran saya biasanya mula sedar apabila saya berada pada umur saya mula sedar waktu tingkatan 4, di mana pada masa itu hujung tahun, peperiksaan akhir tahun, saya mula sedar bahawa saya boleh mendapat target yang saya nak untuk mendapatkan purata GP lah, grade purata yang tinggi, grade purata yang rendah macam 3.00. Dan kesedaran itu penting untuk korang semua. Walaupun korang tak sedar sekarang, tapi korang akan sedar pada pertengahan ataupun permulaan Form 5 sekarang ni. Okay? Saya tahu korang semua masih dalam fasa terkial-kial macam mana saya nak mulakan, macam mana saya nak improve saya punya fokus dalam kelas. Tak mengapa, kesedaran itu akan datang kat orang bila korang akan rasa yang korang perlukan benda tu. Okay? Itu yang pertama, kesedaran. Yang kedua pula ialah, saya lupa saya. Kedua ialah motivasi. Okay, yang kedua ialah motivasi. Soal motivasi ia ialah semangat yang datang daripada diri korang sendiri ataupun keluarga korang. Iaitu ejen-ejen seperti kawan korang, guru korang, sahabat-sahabat korang, tak kisahlah, influencer ke yang ajar korang, kawan-kawan, keluarga dan semua yang berikan semangat kepada korang. Itu sangat penting untuk korang menghadapi dalam cabaran yang akan korang berhadapan lah. Tak kisahlah apa pun, SPM ke, peperiksaan pertengahan tahun ke, korang semua memerlukan support daripada mereka. Tidak penting walaupun support daripada orang lain, tapi apa yang korang dapat itulah apa yang mereka doakan untuk korang lah. Support daripada orang dan minta dengan Allah SWT. Yang paling penting, semangat itu kena ada lah. Semangat untuk belajar. Sebab aku tak akan cakap apa yang kau perlu belajar, kau tak perlu belajar je. Tak, aku tak cakap benda tu. Aku cakap ialah kau kena ada motivasi saja. Tak kisahlah kau dengarlah lagu, tapi dengar lagu dengan cara yang betul lah. Ada step dia, kau fokus dan buat. Tak kisah, buat je. Sebab semangat ni dia datang ada dua tempat. Pertama, motivasi ni motivasi intrinsik, iaitu motivasi dalaman kita. Dalaman kita ni apa? Kita nak belajar ni sebab apa? Untuk pengetahuan, untuk belajar sekadar memenuhi kita punya ilmu, kita punya pengalaman semua itulah. Dan yang kedua, kita ada motivasi ekstrinsik, iaitu motivasi luaran, di mana kita perlu apa untuk mendapat, kita belajar ni untuk dapat universiti yang tinggi seperti IPTA, IPTS, ataupun kita belajar tiga-tiga ni untuk mendapatkan sijil sahaja semata-mata, ataupun kita belajar untuk duit sahaja. Itu pun diambil kira sebagai motivasi juga. Okay? So kena faham, motivasi sangat penting dalam diri korang sendiri. Dan yang ketiga ialah disiplin. Disiplin sangat penting kerana bila korang ada disiplin, korang tak perlu risau apa yang korang nak buat pada masa itu. Sebagai contoh, jadual kelas. Okay? Korang mesti rasa macam tak nak
ikut kan jadual kelas. Macam tak nak lah esok matematik, esok sejarah ada cikgu kelas ke tak. Tapi bila korang ada disiplin, korang akan datang setiap minggu tu, setiap hari, tak kira waktu pun. Itu salah satu kelebihan lah kalau orang yang ada disiplin ni. Dia rasa bosan ke, dia rasa tak suka dengan mata pelajaran tu ke, dia akan datang juga, tak kira masa. Walaupun tak siap homework ke, aku pun dulu pun tak siap homework juga, tapi datang juga kelas. So it's simple that you must do it whenever you think is a bad way. But if you think in a positive way, you actually become more positive in yourself. So aku rasa itu adalah cara yang terbaik lah untuk korang belajar dengan penuh, tanpa rasa macam nak give up apa. Korang belajar je, serius. Jangan kisahkan apa yang ada depan kau. Kisahkan apa yang sepatutnya kau lakukan pada waktu itu. Kau nak datang waktu, kau nak belajar waktu tu ke, ataupun kau nak ponteng masa tu. Tak ada, bila kau ponteng tak adalah apa-apa, tak dapat apa-apa, tak ada berkat apa-apa. Tapi bila kau datang kat sekolah, kau dapat keberkatan ilmu, kau dapat belajar, dapat kawan. Dia tak dapat kawan, dia cuma dapat pengetahuan. Ilmu kan ni penting. So itu sajalah nak cakap. Jaga contoh je lah. Dan aku pun baru lepas SPM, so pengalaman dia mungkin tak banyak. So aku pun tak tahu sangat. Seterusnya, iaitu yang keempat, kita ada workout. Okay, jadi workout sangat penting. Workout ni dalam kategori yang sangat kata beneficial lah pada diri kita, kerana otak kita ni dia sentiasa bekerja. Betul, otak ni sentiasa bekerja. Dan bila dia bekerja, kita tak tahu bila masa badan kita akan penat. Jadi untuk mengelakkan badan kita penat, kita kena workout. Workout ni supaya badan kita ni lebih pada, sebab bila kita bergerak, kita kan kat sekolah, jadi dia akan sentiasa bergerak. Otak kau bergerak, dan kau nak rehat pun, jalan ke kantin pun, semua kena bergerak. Jadi workout salah satu elemen lah untuk korang jaga diri korang dan hygiene korang. Okay. Sebagai contoh, saya biasanya habis sekolah pada pukul 1.20, pukul 12.50. Tapi Vian ambil 1.20 sebab kan ada science to lanes yang dia ambil, yang kita ambil. Jadi pada petang, pada pukul 5.30 macam tu, saya akan keluar untuk ambil angin lah. And then pukul 6 saya akan main bola. Pukul 6 sampai pukul 7 biasanya saya akan main bola. Dan pukul 7 tu balik lah sebab nak maghrib kan. Jadi lepas balik tu, bila saya balik tu, saya punya masalah hilang. Jadi biasanya otak ni dia berkomunikasi dengan diri kita. Apabila korang bersukan ataupun korang workout, korang melepaskan sesuatu yang korang tak perlu. Macam okay, aku nak fokus pada esok, aku nak belajar contoh. Okay, tiba-tiba korang nak workout. So dia akan ada interaksi dua tu, antara workout dengan belajar. So tu macam benda lain. Good lah. Jadi otak kau akan arrangekan benda tu, sama ada benda tu penting ataupun tidak. So aku memang habit aku setiap petang aku akan main bola. Itu saja. Okay, itu yang keempat, iaitu workout sangat penting ya dalam diri korang. Ini just sekadar persediaan saja. Untuk skor lulus semua aku akan cerita pada next video. Okay. Dan kita akhir sekali, iaitu ini aku tekankan sikit lah. Yang terakhir ialah kita kena buat homework. Jadi sebelum itu, saya akan cakap pasal permulaan sekarang ni. Saya rasa tak ada homework, tapi bagi mereka yang menduduki kelas science to learn akan ada homework. Dan korang semua mesti ada kerja yang perlu diselesaikan lah pada waktu yang singkat. Sebab kerja kau punya mata pelajaran kan ada 9. Kalau 9 tu, contoh macam dalam jadual tu ada 5 mata pelajaran. So at least ada 2 lah homework. Jadi aku sarankan untuk korang settlekan homework tu dulu, number 1. Macam saya study buat homework pada pukul 8 malam sampai pukul 9. Itu aku punya
schedule lah untuk study ataupun buat homework. Habis pukul 9 tu aku makan. Itu je lah aku punya cara. Dan setakat ni alhamdulillah lah, syukur lah sebab Allah, masih lagi tenang lah. Walaupun tak ada habit, tak ada actual habit sebenarnya yang malam kena buat kerja sekolah. Tapi mesti aku buat kat sini lah. Okay. Jadi aku kata sekarang, jadi apa yang aku cakap sekarang ni ialah ia hanyalah sekadar untuk korang mengingatkan diri korang, buatlah homework. Tak kisahlah buat homework apa ke, buat je homework. Nak study tu pun kira homework tu pun kira study, sebab korang mempelajari dan korang menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengharapkan bantuan ni. Okay. Jadi aku rasa itu sahaja kot tips daripada aku. Semoga korang semua berjaya di dunia dan akhirat, dan fokus pada apa yang ada di depan kau. Jangan fikir, jangan panik, dan we will see you in the next video. So yeah, thank you for watching and do the best.